Video yang lepas, hampa dah pun saksikan bahawasanya double layer bubble wrap tak mampu melindungi tin daripada tembakan AR-P9. Macam mana pula dengan inflatable air packaging ni? Bolehkah dia melindungi tin daripada tembakan AR-P9 yang padu ni? Nampak ni, aku dah balut rapi dah. Kedudukan yang agak kemas. 7 ke 8mm punya soft gel dah sedia dekat dalam ni. Nampak ni, soft gel ya. Jadi, tanpa melengahkan masa, aku tak sabar nak tengok dah. Jom, kita mulakan. Fokus betul-betul. Round 1. Round 2. Round 3. Last kita cuba mat yang kecil ni. Round 4. Kita tengok sikit. Wow, ni kemek. Tak ada lubang apa-apa. Yang ni pun kemek. Yang ni pun tu dia lah. Kemek. Oi, banyak lubang. Jadi macam inilah kejadian dia. Tak dapat lindungi tin juga daripada kecederaan. Tapi